Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan kita nikmat iman dan Islam. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga baginda, para sahabat serta seluruh umat Islam yang istiqamah dalam beribadah kepada Allah. InsyaAllah hari ini saya akan kongsikan sedikit tazkirah yang bertajuk Seronoknya Tarawih. Seperti yang kita tahu, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keampunan dan keberkatan. Di dalam bulan yang mulia ini terselit satu ibadah yang begitu istimewa, iaitu solat sunat tarawih. Setiap kali kita menunaikan solat tarawih, kita sebenarnya sedang mendekati lautan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana solat ini bukan sekadar ibadah biasa, tetapi merupakan satu perjalanan rohani dan merupakan peluang keemasan untuk kita mendekatkan lagi diri kita kepada Allah, untuk kita meraih pahala berlipat kali ganda dan mendapatkan ketenangan jiwa. Tuan-tuan, antara kelebihan solat sunat tarawih adalah mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambih." Yang bermaksud, barang siapa yang mendirikan solat di malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Lihat betapa kasihnya Allah kepada hamba-Nya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita peluang untuk menyucikan diri, menghapuskan dosa-dosa silam kita dan menambah pahala berlipat kali ganda. Dan sebenarnya setiap rakaat yang kita lakukan akan mendekatkan lagi diri kita kepada keampunan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, solat tarawih juga mampu merapatkan silaturahim dan mendidik kita menjadi Muslim yang berdisiplin. Solat tarawih mampu mempereratkan hubungan kita sesama Muslim apabila kita berkumpul di masjid, kita bertemu sahabat-sahabat, bertemu jiran-jiran untuk sama-sama beribadah di rumah Allah. Rasulullah SAW bersabda, solat berjemaah itu lebih baik daripada solat bersendirian dengan ganjaran 27 kali ganda. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Solat tarawih juga boleh mendidik kita tentang disiplin dan istiqamah dalam beribadah. Setiap malam sebenarnya kita melatih diri kita untuk melawan rasa malas, rasa mengantuk yang disebabkan kekenyangan selepas kita berbuka. Apabila kita mampu melawan rasa malas tersebut dan untuk kita konsisten dalam beribadah, akhirnya akan membentuk akhlak yang lebih baik dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, janganlah kita sia-siakan peluang ini. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa kita memanfaatkannya dengan sebaiknya. Marilah kita sama-sama berusaha untuk memanfaatkan malam-malam Ramadan dengan hati yang tulus ikhlas. Jadikan setiap sujud kita sebagai ruang untuk kita memohon keampunan. Kita jadikan setiap doa kita sebagai pintu pengharapan dan setiap rakaat yang kita lakukan sebagai bukti cinta kita kepada Sang Pencipta. Jangan biarkan Ramadan berlalu begitu sahaja kerana belum tentu lagi kita akan bertemu dengannya lagi pada tahun hadapan. Semoga solat tarawih ini menjadi saksi keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita semua diberikan kekuatan dan keikhlasan untuk istiqamah dalam beribadah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini membawa 1000 keberkatan dan keampunan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.